Kita nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan daya insani membina potensi mencipta peluang. Ini adalah bersempena dengan Majlis Peluncuran Bakat Madani yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Jun 2026, yang mana program daya insani ini merupakan inisiatif pembangunan bakat yang diterajui bersama Lembaga Tabung Haji dan juga Bank Islam Malaysia Berhad menerusi agenda keuangan sosial Sadaqah House. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan hal ini, dua orang tetamu bersama dengan saya. Pertama kita ada Encik Muhammad Zikri Muhammad Syairi, iaitu Pengarah Keuangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam, dan juga kita bersama dengan Ustaz Imran Muhammad Khayat, iaitu Ketua Syariah Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Baiklah, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Untuk kita memulakan dan juga memahami dengan lebih panjang berkenaan program daya insani, kita mulakan dengan Encik Zikri dahulu untuk menerangkan dengan program ini. Silakan Encik Zikri. Terima kasih Ridwan. Program Daya Insani ini bersempena dengan Bakat Madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas. Sebenarnya kerjasama di antara Tabung Haji dan Bank Islam melalui Sedekah House ini, apabila Tabung Haji memperuntukkan sejumlah dana lebih kurang RM1 juta untuk program Daya Insani ini. Dan Daya Insani ini kita sebenarnya dia ada definisi dia. Dia developing asnaf youth for the inclusive and sustainable initiative. Jadinya kita nak memperkasakan anak-anak asnaf ini, kita tempatkan mereka ini kepada satu program latihan kemahiran, dan selepas itu kita akan tempatkan mereka dalam industri. Jadi bermakna di situ kita memberikan peluang kepada anak-anak ini untuk mendapatkan latihan kemahiran dan kemudian mendapat pendapatan yang bermaruah, decent income. Jadi ini matlamat utama program Daya Insani yang kita lancarkan pada baru-baru ini. Untuk Tabung Haji pula memilih Sadaqah House sebagai rakan pelaksana program ini. Apakah nilai yang diharapkan oleh Tabung Haji dalam program ini? Kita memilih Sadaqah House melihat kepada platform kewangan sosial Islam yang telah pun tersedia oleh Sedekah House melalui Bank Islam. Dan Sedekah House ini dia telah terbukti keupayaannya dan potensi dalam mengembangkan program-program kewangan sosial Islam ini, memandangkan Bank Islam, Sedekah House mempunyai jaringan industri yang luas. Maknanya jaringan ini termasuk juga industri pendidikan, institusi-institusi pendidikan, industri-industri yang memberikan peluang pekerjaan. Jadi oleh kerana kita merasakan dana yang kita berikan ini adalah satu dana yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan modal insan di peringkat nasional, maka sudah tentulah kita merasakan kita perlukan satu platform, satu rakan strategik yang terbukti dan mampu untuk melaksanakan hasrat kita lah. Okey, dengan dana yang diberikan ini, apakah bentuk latihan kemahiran yang akan disediakan bagi menyempurnakan program ini? Ya. Kita sebenarnya kenal pasti latihan-latihan ataupun keperluan-keperluan yang diperlukan oleh industri. Jadi buat masa ini kita bekerjasama dengan Kulim High Tech Skills Center di Kulim. Kalau kata Cik Ridwan pernah ke Kulim, dia ada Kulim High Tech Park di situ. Dan kemudian kita bekerjasama dengan University College Bestari dan juga KMI Healthcare. So jadi ada dua pihak sekarang ini yang kita kerjasamakan. Dan Kulim High Tech ini, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan berikan latihan industri teknologi pembuatan kepada anak-anak ini. Mereka akan dilatih selama 3 bulan. Selepas 3 bulan itu mereka akan ditempatkan di industri yang berada di Kulim High Tech. Jadi pekerjaan mereka terjamin. Dan juga untuk yang University College Bestari dan juga KMI Healthcare itu, ini pihak yang kedua, iaitu kita berikan latihan di dalam kejururawatan. So jadi nursing skills kepada mereka ini. Jadi anak-anak ini akan dapat diploma nursing, dan kemudian mereka ini akan ditempatkan menjadi jururawat di KMI Healthcare Hospital yang ada lebih kurang dalam 5 buah sekarang ini di Malaysia. Jadi sekali lagi terjamin pekerjaan mereka selepas mereka ini dilatih. Siapa mereka? Maksudnya apa kriteria untuk melayakkan mereka menjalani kursus kemahiran yang ditawarkan di bawah program ini? Jadi anak-anak ini adalah anak-anak di kalangan asnaf, daripada keluarga asnaf, fakir ataupun miskin, dan juga adalah anak-anak yatim. Ini kita fokuskan, dan mereka ini adalah lepasan SPM. Jadi lepasan SPM ini sekurang-kurangnya mereka ini mendapat 3 ataupun 5 kredit. Jadi kita memberikan peluang sebenarnya kepada anak ini untuk memilih saluran TVET dan juga kemahiran kepada anak ini. Jadi kita ada pemilihan dan sebagainya lah yang kita buat, temuduga dan sebagainya kita buatkan kepada anak-anak ini. Di peringkat Tabung Haji pula, bagaimana Tabung Haji memastikan peluang pekerjaan seperti mana yang pihak
pihak Bank Islam nyatakan sebentar tadi terjamin, dan bukan sahaja terjamin, apa yang kita mahukan adalah program yang dalam bentuk jangka masa panjang dan juga peluang pekerjaan itu akan sentiasa ada untuk mereka. Baik, di pihak tabung haji ada 3 dimensi yang kita lihat dalam kita menggerakkan inisiatif daya insani ini. Yang pertama ialah dari segi pemilihan industri. So kita nakkan industri yang bukan saja boleh memberikan latihan tapi juga boleh memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang pelajar-pelajar inilah. Kemudian yang kedua adalah dari sudut pemantauan yang berterusan. Pemantauan itu dari sudut perkembangan mereka dalam pekerjaan, bimbingan kerjaya, dan juga kita memberikan sokongan psikologi kepada kepada bakat-bakat ini. Kemudian yang ketiga, kita memastikan bahawa program yang kita berikan adalah program yang relevan. Yang relevan, yang kena pada suasana semasa lah. Sebab kita juga perlu memastikan bahawasanya dalam jangka panjang program ini dan mereka ini yang terlibat ini adalah mereka yang marketable, yang boleh dipasarkan dalam pasaran. Okey. Kalau kita lihat untuk memastikan satu program itu dia mampan, dia akan kekal dalam jangka masa panjang, dia bukan satu hal yang mudah. Macam kita tengok sekarang, mungkin dana 1 juta itu kita boleh laksanakan. Tetapi cabaran dia adalah untuk memastikan hal ini ataupun program-program sebegini ini dia berlaku dalam jangka masa yang panjang. Di pihak Bank Islam pula melihat hal ini bagaimana? Itu seperti mana yang Ustaz Imran sebutkan tadi, pemilihan rakan strategik itu amat penting. Jadi dalam konteks pelaksanaan program daya insani ini, pemilihan kepada rakan strategik itu kita kenal pasti mereka ini ataupun rakan-rakan strategik ini mempunyai program-program yang berstruktur. Jadi sebab apa? Sebab intervention yang kita akan lakukan kepada anak-anak ini bukan sekadar kepada latihan yang mereka lakukan itu, tetapi yang paling pentingnya adalah growth mindset. Anak-anak ini perlu disuntik dengan satu perkembangan mindset yang betul dan juga pembentukan disiplin yang baik. Sebab apa? Sebab anak-anak ini sebelum ini mereka mungkin terdedah dengan pelbagai situasi kehidupan mereka. Tetapi apabila kita nak mempersiapkan mereka ini untuk memenuhi pasaran industri, jadi di sinilah sebenarnya growth mindset, disiplin dan sebagainya itu ditekankan. Dan yang paling penting juga Ridwan adalah financial resilience. Jadi kemahiran financial literacy juga, literasi kewangan ini kita terapkan kepada anak-anak ini. Sebab apa? Sebab mereka ini apabila sedang belajar itu, mereka punya makanan, tempat tinggal dan sebagainya semuanya ditanggung, dan mereka juga mendapat allowance bulanan. Jadi allowance bulanan ini kita dah mula dedahkan mereka dengan bagaimana nak menguruskan allowance bulanan yang RM500 sebagai contohnya. Daripada 500 tu bagaimana nak disimpan, bagaimana nak dibelanjakan, apakah tanggungjawab mereka kepada duit yang mereka terima itu. Jadi kita mulakan dengan perkara-perkara tersebut, kita berikan juga takaful berkelompok dan sebagainya. Kita tekankan bahawa inilah semuanya keperluan-keperluan yang mereka perlukan apabila mereka nanti bekerja di dalam industri. Katakanlah program ini akan dipanjangkan dan itulah yang kita harapkan untuk jangka masa yang panjang. Apalagi sektor-sektor yang ingin menjadi rakan kolaborasi untuk program ini. Sekarang kita berada di Kulim. Kita banyak lagi industri dekat Malaysia kan, oil and gas dan sebagainya. Dalam pemikiran anda apa kalau kita tengok dalam jangka masa yang panjang? Dalam konteks kerjasama di antara Bank Islam dengan tabung haji ini, kita mencari lagi sektor-sektor yang menjadi niche kepada keperluan industri masa hadapan. Sebagai contohnya, kita melihat speech therapy. Kemahiran speech therapy itu antara yang kita sedang teroka. InsyaAllah kita akan umumkan nanti apabila kita telah pun finalize kerjasama tersebut. Dan juga kita lihat juga dalam industri multimedia dan juga sektor digital seperti AI dan sebagainya, itu antara perkara-perkara yang kita sedang teroka juga untuk kita berikan kepada anak-anak asnaf insyaAllah. Okey, beberapa saat lagi Ustaz, apa harapan Ustaz untuk melihat program ini berjaya? Bukan sahaja jangka masa pendek, bukan sahaja one off, tapi kita nak, macam kita bincangkan tadi, adalah jangka masa yang panjang. Ya, kita menyumbangkan dana yang sebagai permulaan 1 juta di sini, dan sudah tentulah di pihak tabung haji kita ingin melihat bahawasanya program ini program yang berjaya, berdaya saing dan juga mampan untuk masa hadapan. Dan ia tidak hanya terhenti setakat ini, tetapi juga mampu untuk menjana bakat-bakat lain dalam program-program kita yang tersusun untuk masa akan datang insya-Allah. Okay, terima kasih banyak Ustaz Imran daripada Tabung Haji. Terima kasih banyak-banyak Encik Zikri daripada Bank Islam. Kita mahu melihat program ini berjaya, bukan sahaja, kalau boleh bukan sahaja kepada golongan asnaf, tetapi kepada semualah, kerana pendidikan itu tidak akan terhenti. Dia akan terus berlaku
kerana pendidikan itulah yang akan mengubah masa depan kehidupan sesebuah keluarga dan juga individu itu sendiri. Terima kasih sekali lagi. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Cerita pagi kali ini kita akan ke Kelantan. Ini adalah berkaitan dengan pengurusan sisa e-waste di negeri Kelantan. Bersama dengan rakan saya pelapor Noralia Ramli. Apa kata kita ke Kelantan sekarang?